Allah tarik dia tu sebab Allah nak bagi yang lebih baik dekat kita ni. Pernah tak kita rasa, kenapa dia tinggalkan aku? Apa salah aku? Apa yang tak cukupnya pada diri aku ni? Semua benda aku dah bagi. Tapi sebenarnya mungkin Allah tarik dia tu sebab Allah tahu dia bukan terbaik untuk kita. Kadang Allah pisahkan kita ni sebab Allah nak selamatkan kita, untuk kuatkan kita dan juga untuk bersihkan hati kita dari hubungan yang toksik. Mungkin sekarang kita tak nampak sebab kita tengah sayang, tapi satu masa nanti mungkin banyak perkara-perkara toksik yang keluar dari diri dia tu. So Allah pisahkan. Jadi bersyukurlah. Walaupun rasa sakit, walaupun rasa perit dengan perpisahan tersebut, tetapi aturan Allah tu maha hebat. Yakin Allah nak bagi yang lebih indah lagi dari apa yang kita nikmati sekarang ni. Perbaiki diri dan juga perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, perbaiki dengan hubungan sesama manusia. InsyaAllah Allah akan berikan apa yang kita minta, dan juga mungkin Allah akan berikan perkara-perkara indah walaupun kita tak minta. Anda nak kahwin tahun ni? Jom sertai Tijanah.my, Lubuk cari jodoh orang single. Kalau dah puas cari kat luar tu, inilah tempatnya. Tijanah.my dah temukan ribuan calon seluruh Malaysia ni. Dah ramai dah bergelar alumni Tijanah.my. Mungkin anda giliran yang seterusnya. Tijanah.my.